Kita cuba selagi kita mampu guys. Kita mungkin tak boleh turun padang, kita mungkin tak ada harta untuk kita infak, kita tak ada semua tu, tapi kita ada banyak platform yang kita tumbangkan diorang ni. Penipuan diorang ni sangat-sangatlah kotor, sangat-sangatlah. Tengok What would you do if over 5,000 terrorists infiltrated your communities? What would you do if a seolah-olah dia nak bagi tahunya satu dunia ni sedang seronok, sedangkan diorang ni dalam keadaan peperangan. Padahal kita tahu yang diorang buat apa? Diorang buat konsert. Diorang tu buat celebration dekat sana guys. Ni nama TikTok dia, Israel in USA. Kenapa saya cakap akaun ni sangat bahaya? Akaun ni dia membina satu naratif yang sangat-sangat menipu. Akaun ni dia menipu guys, dia menipu. Kita tak boleh percaya, kita kena lawan penipuan ni. Orang kita senang sangat kena tipu.